Okey, hari ni saya nak share kenaikan harga emas yang mendadak tahun ni dengan penurunan harga emas yang mendadak juga tahun ni. Ianya mengingatkan saya pada tahun 2020 ketika pandemik, harga emas naik mendadak buat pertama kalinya mencecah RM300 per gram. Kemudian tahun 2021, harga emas turun RM240 per gram. Dan ketika itu saya mula sedar saya perlu simpan emas dan saya tahu harga emas boleh naik setinggi RM300. Situasi yang sama berlaku pada hari ini di mana harga emas dah cecah RM764 dan hari ini harga emas turun sekitar RM600 lebih. Jadi ianya adalah peluang untuk kita beli emas dan kita tahu harga emas boleh pergi setinggi RM764. Jadi kepada anda yang belum lagi memulakan simpanan emas, jangan FOMO, gunakan duit lebihan yang anda nak simpan jangka panjang at least 2 tahun dan ke atas ditukarkan dalam bentuk emas. Bila kita simpan emas, kita sebenarnya sedang menyimpan duit kita, cuma dalam bentuk simpanan emas. Jadi kepada anda yang nak mulakan simpanan emas, tak tahu nak mula kat mana, tak ada orang bimbing anda, boleh klik dekat bio untuk mulakan simpanan emas anda yang pertama di bawah bimbingan saya.